Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 akan membincangkan isu rasuah yang semakin berleluasa sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Saya, Nur Fatihah binti Muda, akan menguraikan sedikit tentang pengenalan rasuah ini sebelum ahli kumpulan saya yang lain menghuraikan kes rasuah ini dengan lebih lanjut. Rasuah ini dikategorikan sebagai salah satu jenayah kuala putih yang merujuk kepada kesalahan yang dilakukan oleh individu yang berstatus tinggi. Contohnya, pegawai berjawatan penting seperti pegawai kerajaan tinggi, pengurus syarikat dan pegawai penguatkuasa. Rasuah ini didefinisikan sebagai penerimaan ataupun pemberian suapan sebagai upah atau dorongan kepada seseorang individu untuk menutup mulut mereka. Di Malaysia sendiri, terdapat dua akta yang berkaitan dengan rasuah, iaitu Akta Pencegahan Rasuah 1961, Pindaan 1971 dan Akta Pencegahan Rasuah 1997. Namun begitu, walaupun rasuah ini memberikan kesan yang amat besar kepada negara, namun kajian ilmiah mengenai jenayah ini masih kurang dijalankan kerana isu ini agak sensitif dan sukar untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Rasuah merupakan salah satu masalah sosial serius yang memberikan kesan yang buruk kepada ekonomi dan masyarakat di negara kita. Ia boleh meruntuhkan sistem pentadbiran, mengurangkan kepercayaan rakyat kepada pemimpin, menjejaskan pelaburan asing serta melebarkan jurang sosial. Antara faktor utama berlakunya rasuah ini termasuklah sifat tamak manusia seperti yang dijelaskan sendiri di dalam Al-Quran. Islam dengan jelas melarang perbuatan rasuah ini kerana ia membawa kemudaratan yang besar kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, kumpulan kami telah menjalankan satu kajian berkaitan rasuah dengan tujuan untuk memahami rasuah secara mendalam dari segi faktor berlakunya rasuah, kesannya terhadap masyarakat dan cara untuk menangangi rasuah di Malaysia. Majoriti responden bersetuju bahawa rasuah boleh melahirkan pelajar yang tidak bermoral dan kurang beretika. Seramai 42 orang memberikan skor sangat setuju, diikuti 26 orang setuju. Ini menunjukkan bahawa apabila rasuah berlaku dalam konteks akademik seperti meniru atau membeli jawapan, pelajar mula percaya bahawa kejayaan boleh dicapai tanpa usaha. Akhirnya, etika mereka terhakis dan mereka membesar sebagai individu yang tidak amanah. Seterusnya, bagi kesan menurunkan mutu dan kualiti kerja, seramai 47 orang sangat setuju dan 17 orang setuju. Ini membuktikan rasuah mewujudkan budaya sambil lewa. Pelajar tidak lagi merasakan keperluan untuk menghasilkan kerja berkualiti kerana jalan pintas sentiasa ada. Sikap ini menjejaskan disiplin, kreativiti dan kemahiran penyelesaian masalah. Bagi item merosakkan keadilan sosial dan kesaksamaan ekonomi, 46 orang sangat setuju dan 22 orang setuju. Ini menunjukkan rasuah bukan sahaja merosakkan sistem, malah menjejaskan pembinaan karakter generasi muda serta mengurangkan kualiti modal insan negara. Seterusnya, rasuah juga menghilangkan daya saing antara pelajar. Seramai 44 orang sangat setuju dan 20 orang setuju bahawa pelajar tidak lagi bersaing berdasarkan usaha sebenar. Hanya minoriti kecil tidak bersetuju. Akhir sekali, sebanyak 42 orang sangat setuju dan 20 orang setuju bahawa rasuah mengancam keselamatan negara, nyawa dan kesejahteraan rakyat. Apabila keputusan dibuat berdasarkan kepentingan tertentu, ia membuka ruang kepada jenayah seperti pengedaran dadah, pelacuran dan perjudian. Sekian, terima kasih. Graf ini menunjukkan persepsi pelajar mengenai punca-punca berlakunya rasuah dalam kalangan masyarakat. Berdasarkan data, terdapat beberapa faktor utama yang dikenal pasti oleh para pelajar. Pertama, punca yang mendapat persetujuan paling tinggi ialah kelemahan nilai moral dan agama. Majoriti pelajar sangat setuju bahawa kurangnya didikan agama dan moral menjadikan seseorang mudah terpengaruh dengan godaan rasuah. Ibu bapa juga memainkan peranan besar kerana jika nilai integriti tidak diterapkan di rumah, anak-anak lebih cenderung untuk mengikut contoh yang salah. Seterusnya, faktor tekanan ekonomi dan kos sara hidup turut menjadi penyumbang besar. Ramai pelajar berpendapat bahawa tekanan kewangan menyebabkan individu mengambil jalan pintas untuk mendapatkan wang tambahan. Walaupun tindakan itu merosakkan diri sendiri, keluarga dan reputasi institusi. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga merupakan faktor penting. Apabila seseorang tertekan dengan ajakan mereka
mereka mula menganggap rasuah sebagai perkara biasa. Contohnya, ada yang sanggup memberi atau menerima suapan untuk mendapatkan grade yang lebih baik. Faktor seterusnya ialah penguatkuasaan undang-undang yang tidak ketat. Apabila terdapat kelemahan dalam sistem kehakiman, individu berasa lebih berani kerana merasakan mereka boleh terlepas daripada tindakan. Akhir sekali, kepimpinan yang lemah dan tidak berintegriti turut menyumbang kepada peningkatan rasuah. Apabila pemimpin sendiri tidak menunjukkan teladan baik, rakyat hilang kepercayaan dan budaya rasuah semakin berleluasa sehingga menjejaskan imej negara. Secara keseluruhan, graf ini jelas menunjukkan bahawa rasuah berpunca daripada gabungan faktor dalaman dan luaran, dan setiap pihak perlu memainkan peranan untuk memutuskan budaya ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Mat Kafri. Saya akan meneruskan pembentangan ini dari aspek cara mengatasi gejala rasuah. Ini berdasarkan kajian yang kami dapati setelah membuat soal selidik kepada pelajar Fakulti Sains Gunaan. Antara cara mengatasi rasuah ialah memberikan pendidikan tentang amalan rasuah. Dengan menyebarkan pengetahuan berkaitan isu ini, kita dapat mencegah seseorang daripada cenderung melakukan aktiviti tersebut. Tambahan pula, dengan ilmu yang ada dapat membantu seseorang itu membezakan perkara baik dan perkara buruk. Seterusnya, pihak atasan dalam sesebuah organisasi perlu memberikan gaji yang setimpal kepada para pekerja. Hal ini demikian kerana pemberian gaji yang setimpal dapat menampung keperluan dan kehendak diri serta keluarga, sekaligus mengurangkan keinginan untuk menerima rasuah serta meningkatkan motivasi dan disiplin pekerja. Di samping itu, kita perlu mewujudkan persekitaran yang menolak rasuah. Pihak berkuasa boleh menganjurkan kempen dan memuat naik poster, risalah di aplikasi media sosial berkaitan gejala rasuah supaya masyarakat termasuk pelajar boleh mengenal pasti dan mengelakkan gejala rasuah dalam kehidupan seharian. Pihak atasan juga perlulah menambah hukuman terhadap pesalah rasuah, hukuman yang tegas mewujudkan perasaan takut kepada diri seseorang dan menunjukkan bahawa negara kita memandang berat terhadap isu ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dalam wawancara beliau bahawa rasuah ini sebagai garis merah yang tidak dapat ditoleransikan tanpa mengira individu. Ini menunjukkan bahawa pemimpin kita juga menyokong bahawa sesiapa yang terlibat dengan pembuatan rasuah patut dihukum tanpa mengira latar belakang. Akhir sekali, institusi pendidikan boleh mewujudkan subjek berkaitan rasuah. Sebagai contoh, di Universiti Teknologi Mara, UiTM Shah Alam mempunyai subjek tambahan yang perlu diambil oleh pelajar semester ketiga iaitu kursus Integriti Anti Rasuah KIA. Melalui cara ini, golongan belia diberikan pendedahan awal sebelum menjejakkan kaki ke alam pekerjaan. Secara ringkas, rasuah merupakan jenayah kolor putih yang boleh memudaratkan kemajuan dan ketamadunan manusia. Kajian ini menunjukkan bahawa rasuah berpunca dari pelbagai aspek, antaranya kelemahan dan moral dan agama, tekanan ekonomi, penguatkuasaan undang-undang yang longgar serta kepimpinan yang lemah. Ini akan memberi impak yang sangat negatif kepada pelajar kerana pelajar akan mendorong untuk melanggar undang-undang demi kepentingan peribadi. Gejala rasuah akan melahirkan pelajar yang bersikap tidak bermoral dan kurang beretika, menghilangkan daya saing antara pelajar, malah menurunkan mutu dan kualiti kerja yang dihasilkan. Bukan itu sahaja, keadilan sosial dan kesaksamaan ekonomi akan rosak serta akan mengancam keselamatan negara, nyawa dan kesejahteraan rakyat. Oleh itu, tindakan saksama perlu dikenakan terhadap pesalah rasuah tanpa mengira kedudukan agar dapat menurunkan serta mengatasi gejala rasuah di negara ini dengan cara mengadakan kempen kesedaran kepada golongan belia setiap 2 kali setahun. Pelajar akan dapat berfikir dengan rasional. Dengan membendung rasuah, kita dapat melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang bersih, adil dan berdaya saing antara satu sama lain.